Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada tuan pengurusi acara, bagi tuan pengurusi masjid, tuan imam, barisan jawatankuasa penggerak aktiviti masjid, barisan kepimpinan tempatan yang berkesempatan hadir, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Syukur sangat-sangat pada malam ini dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin, mudah-mudahan. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari kan? Jadi hari ini tuan-tuan dan puan Allah sekalian, tajuk yang dipilih adalah tentang keluarga bahagia. Keluarga bahagia, tanggungjawab bersama. Dia sebut tentang keluarga bahagia ni tak ada orang yang tak nak bahagia. Semua orang nak bahagia kan? Kalau kita tengok, kalau orang datang ke kenduri pun semua doa, semoga berbahagia hingga ke akhir hayat, semoga berbahagia hingga ke anak cucu, semoga berbahagia til jannah, kata dia. Semua doa yang baik-baik, tak ada semoga berbahagia sampai minggu depan, tak ada. Semoga bahagia setakat aku rasa kau ni sebulan je ni, tak ada. Semua doa kan yang baik-baik kan. Cuma bila sebut bahagia, adakah bahagia tu tak ada masalah? Bahagia tu tentu ada masalah. Ada masalah. Sebab itulah kalau kita tengok bahagia ni, kalau selalu saya tanyalah, bahagia ni letak kat mana? Orang perempuan dia pandai jawab. Kalau kita tanya bahagia letak kat mana, dia kata kat hati. Kata. Memanglah kat hati kan, tapi masalahnya kadang-kadang daripada hati tu dia merayap pergi ke mata, sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang kita ada, menyebabkan kita susah nak bahagia. Bahagia ni apa? Ada orang cakap banyak duit bahagia, ada orang cakap konyang pun bahagia juga, orang cakap ada kerja bahagia, ada orang cakap rumah besar bahagia, tapi ada juga orang cakap tengok anak ramai bahagia kan. Tapi ada juga yang cakap tengok anak memang lah, tengok anak memang lah, jadi mana tak bahagia itu. Tengok kau pangkat tinggi mesti bahagia, tengok pangkat memang lah, dia cakap tentu. Tengok pangkat memang lah, maknanya tak bahagia lagi. Anak ramai tak bahagia lagi. Bini kau lawa tentu bahagia hidup kau, tengok lawa tu memang lah, perangai kau tak tahu lagi kan tu. Contohlah, jadi mana kata bahagia ni macam-macam lah kan, macam-macam takrifan. Tetapi kalau ada orang lah, kalau hari ni lah, kebanyakan kita ni, saya tengok kebanyakannya berusia 40 tahun ke atas. Kebanyakan berusia 40 tahun ke atas kan. Kalau yang 40 tahun ke atas yang masuk je 40, 41, 42 ke atas, 50, 60, 70, satu je matlamat dalam hati dia. Tak percaya tengok lah. Saya cawam ni, saya tengok muka saya tahu mesti setuju. Matlamat dalam hati dia nak tenang. Kan saya tahu. Semua ganggu. Saya tahulah. Dia nak tenang. Rumah besar, rumah kecil janji tenang. Duit banyak, duit sikit janji tenang. Malam ni berapa ramai yang datang tak buat duit, tapi tenang kan. Dia yakin malam ni makanan cukup. Contohlah kan, saya yakin ada makan malam ni. Saya lah jauh-jauh datang takkan mihun. Contohlah kan, tentulah kan bahagia kan. Bahagia tu maknanya tentulah kadang ketenangan tu yang kita nak. Jadi ada yang cakap itu, ada yang cakap ialah ada duit semua jadi kan. Kalau tengok sahabat-sahabat kita yang berbangsa Cina tu kan, dulu lah raya Cina sampai 2 minggu cuti. Sekarang dia cuti pun 3 hari 4 hari cuti dah buka kedai dah. Dia cakap apa? Kalau ada duit hali-hali laya dia kata. Dia lain pula, dia kata dia ada duit bahagialah pada dia lah.
kaya, bahagia, gembira kan, macam itulah. Jadi memanglah duit bukan segala-galanya, tapi segala-galanya nak pakai duit kan, macam itulah. Kan orang beza kan, puncak alam punya Bilal dengan Bilal tempat lain kan lain azan tu. Sebab orang kaitkan dengan bayar kan, tengok bayar berapa kan, sedih subuh kan, tapi adakah itu tak? Bahagia ni dia lebih luas. Dan kalau tanya saya, bahagia itu bukannya melihat kepada apa atau siapa yang kita ada, tapi bahagia melihat kepada sikap kita terhadap apa yang kita ada. Macam di belah-belah sini puncak alam ni dah roket-roket dengan Meru kan, Meru Kelang ni ramai Jawa. Jadi bila Jawa ni makan dulu lauk apa, sayur bening punya, sayur bening, sayur air yang terapung kan, payah warna kojo tu, tapi itulah yang paling sadap sekali. Kono lah dengan sambal belacan rumah kan. Saya bagi idea ni, bagi idea sebelum kita nak makan kan. Contohlah sayur bening dengan belacan, sadap betul, ya Allah Akbar. Tiba-tiba dah jadi lauk hotel sayur bening tu kan. Tu kalau mahal satu kepala, buffet buka puasa kau makan malam kau tengah hari kau, jadi lauk hotel sayur bening. Nah, siap balik mak tolonglah buat bening, dia pun boleh buat tapi lain. Jadi makna kata bahagia tu, makna luas maksud dia. Dibilang kata disebut adat, adat Melayu berseni syarak. Sebarang kerja patut berhemat, hebat laku, budi berakhlak. Elok anak bila dikandang dengan budi seronok. Elok akhlak nama terpandang, sepanjang zaman menjadi contoh. Jadi nak bagi tahu satu perkara, pendidikan dalam rumah tangga ni ada 3 pendidikan yang kita kena bagi. 3 pendidikan yang kita kena bagi. Nak tak nak, suka tak suka, nak bahagia dalam rumah tangga ni kan? 3 perkara tak boleh elak. Pertama, mesti ikut syarak, ikut syariat Islam. Tak ada cara lain nak bahagia. Mesti tak ada kompromi. Ambillah buku mana pun, buku motivasi kekeluargaan yang ditulis oleh sesiapa pun, step yang pertama, kedua, ketiga, semua Islam dah ajar. Semua dah, Nabi dah ajar dah. Jangan risau. Hendaklah kita berbicara. Tapi itulah, sama ada kita nak terima ke tak nak terima, tetap pulang. Tapi nasihatnya tu, yang pertama ikut syarak. Suka tak suka kena ikut syariat Islam. Ikutlah cara macam mana pun, mesti ikut syariat. Kedua, tidak ada pasangan yang kenal pasangannya, melainkan ia merupakan proses berterusan. Sampai sekarang dah kahwin 10-20 tahun masih lagi bunyi lagi. Aku tak faham motor apa dia nak lagi, entah kan. Bila nak makan ni tak kono, tu tak kono, ni tak kono, air panis mana, air sojuk mana, pahit mana, manis mana, semua salah. Sentuh. Aku tak faham lah. Sebab perubahan perangai itu beza-beza. Lidah kawan tu bukan macam tu yang berubah-ubah. Makin tua kan, makin tua lidah ni makin tak tahan pedas misalnya. Dia nak mula podeh mana, orang ni tak podeh pun. Macam tu. Jadi proses berterusan. Lelaki pun sama. Apa nak perempuan ni, aku tak faham lah. So di salah, duduk salah, ni salah, tu salah okay. Menyebabkan kalau ambil ringan tak boleh juga. Proses itu adalah proses berterusan. Dia bukannya statik, setakat tu je, tak, dia akan berubah. Sebelum kahwin lain, dah kahwin dah lain, ada anak seorang lain, anak 5 lain, anak 10 lagi lain. Kan rajin, ada orang yang bangsa rajin beranak. Assalamualaikum, salam, beranak. Dia macam tu. Asal bagi salam, menyahut beranak lah. Macam tu kan. Dia ada macam tu. Kan? Jadi, tu bahagia dia lain pula. Kan? Jadi, lain cara fikir dia. Kalau balik tu, dulu sebelum kahwin, bila mula-mula kahwin lain kan. Bila mula-mula kahwin balik. Kamu kenapa lambat balik? Abang balik tak ada sambut pun sampai hati. Mula-mula kahwin. Bila dah ada anak, masuk balik rumah. Anak-anak mana ni? Itu tanya dulu. Beza kan? Beza. Jadi perubahan-perubahan bukan makna dia tak sayang, tak. Tapi dia punya perubahan. Sayang. Orang dulu-dulu tak payah pun cakap I love you too. Tak payah.
Kan cakap tu pula sampai ke hati. Kadang orang dulu dia lebih pada perbuatan. Tindak tanduk dia, balik bawa lauk, balik bawa ni, aduh goreng pisang, cakui. Cakui. Jadi orang rumah pula nampak je kuih tu, atau mancung kopi, tak payah banyak tanya. Yang sekarang dah bawa balik kuih, tanya tu, nak ambil air tu, tanya. Kan lain, dia punya bangak tu lain. Macam tu lah, payah-payah nak cakap. Tak betul, dulu ayah kalau bawa tu dah tahu dah. Nampak tak? Orang dulu bawa balik surat khabar, orang tu balik surat khabar, dia dah pancung air dah. Dah letak, dah tahu ayah tu, suami tu nak baca surat khabar kan mesti nak minum kopi. Dia tahu dah. Dia tahu lah. Nak air, ambil air dia. Kawan dah tercakik lah, muntah lah, pokok nobah tu tak faham dia tu. Beza kan, beza. Jadi yang kedua. Dan yang ketiga, tidak ada pasangan yang suka dirinya dibanding-bandingkan dengan orang lain. Jangan kau berbanding. Kau tengok bini orang tu, macam mana cara dia layan suami dia, nampak tak? Suami yang duduk kau tengok, dia mesti hidangkan air, kau tengok macam ni dia hidang. So nampak, dia hidang, cawan siap alas. Ini betul. Ini baru namanya makan sirih berpinang tidak pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak tagah daya budi dengan bahasa. Bagi cawan mesti bagi alas sekali, baru namanya beradab. Walaupun pasangan tak berapa kono, tapi ini kalau macam ni cara memang kau jual jantan ni. Tak ada lah. Kalau perempuan takkan bagi je, ni piring apa kau bagi, macam tu lah. Tapi macam tu lah. Kan kita bagi kat bang, jemput minum bang, Allah kasih lah banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Memang orang dulu kepantangan ni, kadang-kadang bagi cawan berlempar, miskin sangat. Orang dulu kan, wahal memang miskin pun. Tapi maksud orang tua-tua dulu miskin tu miskin adab. Miskin adab. Nampak kan? Tu makna kata jangan banding-bandingkan. Suami marah, kau tengok bini orang, suami dia balik berlari, bini dia nak peluk suami dia. Kau kayu batu tu, koreh situ. Kau tak nampak kau laki kau balik. Bini pun nyaut, abang, kawan abang tu rumah banglo, bolehlah lari, kita ni rumah flat. Abang masuk dah nampak saya. Abang nak saya lari sepanjang koridor ni ke apa? Tak yo pula kan. Janganlah kau banding-banding kan. Macam tu lah contohnya.